Allah berfirman surah Al-Imran ayat 79 yang bermaksud, jadilah kamu ahli Rabbani atau ahli ketuhanan dengan mengajarkan atau belajar. Menuntut ilmu makrifat ini wajib agar kita betul-betul kenal dengan Tuhan. Tujuannya agar solat kita terarah. Nabi mengajarkan kita mengenal Allah dahulu baru solat. Nabi ada menyebut tidak sah solat orang yang tidak mengenal Allah walaupun dia beramal 1000 tahun. Di Mekah, Nabi mengajarkan 2 kalimat syahadat atau ilmu ketuhanan. Kelesaan zat Allah Ta'ala tidak dapat dilihat tapi kenyataannya dapat dilihat di dalam surah Al-Hadid ayat 4 dan 5 yang bermaksud Allah berserta kamu di mana sahaja kamu berada. Ini bererti kalau kita mengenali jati diri Allah, maka jadilah kita ahli Rabbani. Bila kita sudah kenal Allah, kita tidak ada, yang ada hanya wujud Allah. La mawjuda bihaqi illallah, yang bermaksud tidak ada yang sebenar-benar mawjud kecuali wujud Allah. Setiap orang Islam yang mukallaf itu wajib mempelajari ilmu ketuhanan.